Utopia. Nama yang unik ini mungkin tidak ramai tahu maksud sebenarnya. Namun di sebalik keunikan nama yang itu tergantung kisah yang berkait rapat dengan mereka, iaitu mencari kesempurnaan di dalam perjuangan. Melihatkan perkembangan industri rock negara pada pertengahan 80-an, seorang PRO syarikat rakaman tempatan iaitu Rano Rasid membuat keputusan untuk membawa juga kumpulan muziknya sendiri sebagai artis rakaman dinamakan Kelkatu. Barisan Kelkatu disatukan dengan ahli tetap dengan Rano sendiri selaku pemain drum, bassist Iwan dan gitaris GS dari Sejangkang Selangor, di mana mereka kemudiannya dilengkapkan dengan seorang vokalis bersuara tinggi dari Selayang iaitu Afi yang sebelumnya ada di kumpulan Satria dan vokalis asal Fotograf. Mereka sekaligus mengorak langkah merakamkan 4 buah lagu ciptaan sendiri untuk demo tape mereka pada awal 1989 agar dihantar ke syarikat-syarikat rakaman. Nasibnya belahi mereka apabila sebuah syarikat produksi baru iaitu Karya Music telah menawarkan mereka kontrak rakaman 3+2 sekaligus bersiap sedia untuk rakaman album dengan syarikat rakaman Pustaka Muzik IMI bertindak sebagai pengedar albumnya. Menjadikan Utopia kumpulan rock kedua bernaung di bawah Karya Music selepas kumpulan AOR dari Kuala Lumpur, Project. IMI menyarankan seorang komposer muda yang merupakan seorang vokalis rock berkaliber dari Ipoh Perak yang bertindak sebagai penerbit album mereka. Orang itu adalah Aris Ariwatan. Atas nasihat syarikat bersama pihak penerbit dan melalui perbincangan, nama Kelkatu telah ditukar kepada Utopia yang membawa maksud kesempurnaan sebagai satu semangat baru Utopia yang ingin membawakan kesempurnaan dalam muzik mereka. Ya, itulah maksud Utopia, mencari kesempurnaan. Rakaman dijalankan di studio FGM pada tahun yang sama dan akhirnya album pertama Utopia hinggap di pasaran pada lewat Disember 1989 di bawah edaran Pustaka IMI. Okey, Utopia. Jadi seperti yang lu orang semua boleh lihat di hadapan ni, gua letak kedua-dua kaset pasal kedua-dua album ini mempunyai copyright. Sebenarnya untuk album kedua ada beberapa lagu yang tak ada copyright. 3 lagu sebenarnya. Tapi itulah, 3-3-nya adalah lagu slow. Okey, jadi tanpa buang masa, kita ulas dulu Utopia first album. Disebabkan mengandungi copyright, jadi kita tak boleh letak langsunglah lagu-lagu dia kan. Memang sayang lah sebab lagu-lagu fast tu, utama sekali Utopia ni memang padu-padu. Di dalam album pertama ni banyak lagu-lagu berentak heavy metal sebenarnya kan. Tapi tak boleh nak letak lagu dia lah, sayang lah kan. Okey, jadi kalau masih ingat semua, ulasan Rock Kapak Utopia ni adalah antara ulasan Rock Kapak terawal, di mana ia merupakan episod 20. Ia dibuat sewaktu zaman-zaman selepas PKP lah, ataupun tak silap PKP 2 ke PKP 3 macam tu lah. Di mana gua telah diperkenalkan kepada Afi oleh arwah Daddy Rock lah. Dia baru meninggal dunia beberapa hari yang lepas. Al-Fatihah untuk beliau. Jadi yalah, memang arwah Daddy Rock lah adalah orang yang banyak membantu gua suatu awal-awal gua nak buat ulasan Rock Kapak dulu. Dia telah perkenalkan kepada Afi, lepas tu Afi perkenalkan gua kepada Worm, perkenalkan kepada beberapa lagi lah individu-individu rockers lain, Duan, Olan antara dia, yang lain-lain dia kan. Kira senang cakap, Daddy Rock telah bagi kunci untuk gua buka pintu. Daripada situ gua boleh akses kepada artis-artis rock yang lain lah kan. Jadi memang kalau tanpa bantuan daripada dia, mungkin gua tak dapat berkenalan dengan Afi. Walaupun Afi ni sebenarnya bukanlah orang yang sombong, tapi gua pun sebenarnya orang yang agak tak pandai bercakap sangat sebenarnya kan. Jadi kalau orang dapat perkenalkan gua kepada orang lain tu, kira adalah satu penghargaan lah kan. Jadi ya, inilah Afi sewaktu di dalam album pertama Utopia. Jadi walaupun pada masa tu gua berjaya berbual dengan Afi untuk dapatkan maklumat, tapi disebabkan pada masa tu gua masih agak mentah dalam membuat video, editing pun tak cantik lah, video tulisan bapak besar gedabak memang semua hodoh lah kan. Lepas tu inlay asal Utopia yang gua pernah ada dulu tak berapa cantik sebenarnya kan. Satu dia punya kad ucapan dah tak ada. Lepas tu satu lagi, kualiti dia pun kurang baik dan juga kualiti video juga kurang baik. Walaupun gua masih kekal menggunakan satu tangan sebab ini adalah satu trademark. Walaupun sebenarnya boleh je kalau nak pakai stand, tapi gua tak nak.
Ada yang cakap tak apa brother, lu kekalkan je gunakan satu tangan sebab tu trademark lu. Okey lah. Jadi disebabkan album ini mengandungi copyright, jadi kita buat ulasan secara verbal lah Okey, Utopia first album sebenarnya dikeluarkan pada tahun lewat 1989 menurut Hafiz sekitar bulan Disember 1989. Jadi disebabkan itu mungkin sebab itulah dekat kaset dia tulis 1990. Dan juga lagu-lagunya masuk di dalam muzik-muzik 1990. Charlie, tak silap gua ni adalah seorang otai rock trash juga lah, daripada Kelang kan. Gua pun tak ingat macam mana gua boleh dapat kaset ni. Mungkin ada seorang orang jual lah kot. Ada orang jual, dia jual pada orang tu, lepas tu orang tu jual pula kepada kolektor-kolektor lah kan. Macam tu lah biasanya kita kan nak dapatkan barang lama kan. Okey, jadi album ini seperti gua katakan tadi, lagu-lagu dia memang padu-padu, banyak lagu-lagu heavy sebenarnya. Okey, jadi kita ulas satu persatu lah insya-Allah. Utopia adalah sebuah lagu heavy. Malam Satu Suruh adalah sebuah lagu heavy. Pening adalah sebuah lagu heavy. So kat sini ada 3 lagu. Fenomena Rock and Roll, lagu yang agak-agak macam rock biasa lah. Yang ni boleh kata hard rock lah. Yang ni tak heavy lah. So 4 kat situ. Di Bawah Malam 5. Satria 6. So ada berapa lagu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 lagu fast kan. Satria ni adalah lagu ciptaan kumpulan lama Afi. Menurut Afi ni adalah lagu kumpulan asal dia, iaitu kumpulan Satria, yang dia telah bawa kepada Utopia kan. So lagu ni pun agak heavy juga ni. Di Bawah Malam adalah lagu ciptaan Ariwatan. Fenomena Rock and Roll Ilham PK. Ni tak silap orang dalam syarikat FGM macam tu lah kan. Orang studio FGM, tak silap gua lah, Ilham PK ni. Lepas tu lagu Pening ciptaan Utopia sendiri. Malam Satu Suruh lagu ciptaan Utopia sendiri. Dan lagu Utopia, sebuah lagu yang agak heavy dan juga fast, boleh pergi ke traditional power metal pun boleh dikategorikan lah lagu ni kan sebenarnya, ciptaan Utopia sendiri. Jadi lagu-lagu slow dia ada Bercinta Tak Bersatu ciptaan Aris Ariwatan, Jemala Kasih ciptaan Aris Ariwatan, Jemala Kasih yang kau tebarkan. Misali Cintaku ni menurut Afi adalah lagu ciptaan member-member GS dan Iwan dari Si Jangkang. Iwan basis dan juga GS gitaris. Lagu ni dibawa oleh mereka berdua lah kan, kira bawa daripada kampung dia orang. Syahrin ni adalah orang sejangkang lah kan, member-member dia orang lah. Dan lagu ni memang lain daripada lagu-lagu slow rock lain di dalam album ni. Pasal lagu ni lebih pada kategori power ballad. Afi pun cakap dia memang suka lagu ni, pasal lagu ni dia ala-ala macam lagu power ballad Europe macam kita dengar lagu Carrie kan. Jenis-jenis macam tu. Dia bukan jenis lagu slow rock Melayu tau kan. Dia kategori international lah, international level. Di sini pasti adalah ciptaan M. Nasir. Ni adalah 2 lagu yang masuk ke dalam muzik-muzik 1990 lah, 2 lagu hit daripada album ni. Jadi senang cakap, 6 lagu fast, 4 lagu heavy, 4 lagu slow kan. Jadi apa lagi lu nak cakap? Satu kepuasan yang muktamad. Itulah kita boleh katakan. Penerbit album adalah Aris Ariwatan. Susunan muzik Utopia, Eddie Marzuki dan Aris Ariwatan. Eddie Marzuki seperti kita semua tahu, dia lebih ke arah bab-bab keyboard ni semua. Ni dia punya susunan lah kan. Studio rakaman FGM. So biasalah kalau FGM adalah orang-orang dia, iaitu Izaha, antara juru adun yang cukup popular di studio FGM lah, bersama Los Swifa dan juga Amir daripada kumpulan Urgent. Terbitan produksi karya muzik, pengarah urusan Ruslan Mamat. Ruslan Mamat ni adalah owner pada produksi karya muzik lah, dan edaran oleh Irama IMI. Gua suka album ni, dia punya konsep dia memang unik lah kan. Sebab kalau kita tengok kan, gambar layout kat tepi ni kan, Utopia ni nampak macam sebuah lukisan lama tau. Nampak tak? Tapi dia tak lengkap dekat dalam cover. Patutnya dia bubuh lah dekat belakang ni kan, bagi nampak lengkap sikit, jelas sikit lah apa benda sebenarnya dia nak sampaikan. Tapi menurut pada lukisan ni, gua boleh rasa ni sebenarnya mencerminkan lukisan era Portugis Melaka, sewaktu Portugis telah menakluk Melaka. Sebab kalau kita tengok betul-betul kan, ni nampak macam apa
front mast kapal era kurun ke 16 and 1500-an, kapal era Portugis lah senang cakap. Jadi gua rasa kan ni sebenarnya adalah gambar lukisan Portugis era Melaka. Melaka era Portugis. Nampak ni macam ada wall kat situ kan. Senang cakap dia ambil daripada konsep lagu Satria kan, di mana, dan juga lagu Utopia, di mana lirik dia lebih kepada semangat kepahlawanan Melayu lah kan, kalau kita baca kat lirik dia kan. Nampak tu, satu rumpun sebangsa tegakkanlah bersama kan. Ingatlah pepatah lama, takkan Melayu hilang di dunia. Jadi lagu ni kan, konsep album ni sebenarnya adalah konsep nationalism sebenarnya. Satu benda yang kebiasaan dibuat oleh kebanyakan band-band era rock kapak dulu lah, yang dia suka membawa konsep-konsep nationalism kan, patriotik Melayu, patriotik negara kan, semangat agama Alif Bata, macam itulah lebih kurang kan. Jadi belakang lirik lah macam biasa. Tapi itulah macam gua cakap lah, kenapa dia letak kat tepi, layout tepi je kan. Patut bubuh full lah sekali, nampak kat depan ni kan. Dekat background tulis Utopia ni patut bubuh sekali gambar tu. Pasal gua tengok memang gua dah boleh agak itu adalah lukisan Portugis Melaka dulu kan, zaman Portugis memerintah Melaka. Dan cover hadapan dia gambar line up lah kan. Biasalah kalau cover gambar line up ni memang menarik lah kan. Lepas tu dia dekat background dia ada tulisan Utopia yang di menggunakan spray kan. Nampak unik lah kan. Nampak macam darah pun ada, ganas gitu. Jadi ada gambar-gambar alternate, gambar-gambar ahli kat sini. Album ini memang adalah album yang sangat puas lah, memuaskan hati lah sebenarnya, kita boleh cakap. Tak ada kelemahan pada gua album ni. Dan satu lagi keunikan irama IMI ni, kaset-kaset dia, pasal dia punya permintaan selalu mesti ada gambar alternate macam ni. Jadi kalau owner asal dah potong bahagian kad ucapan ni kan, memang sayang lah, pasal gambar ni pun akan hilang bersama. Gambar ni tak sama macam gambar depan, berbeza kan, dia versi alternate. Dan gua rasa poster kaset dia pun menggunakan gambar yang sama juga. Tapi je lah, poster kaset lebih susah dapat daripada kaset original sebenarnya. Kalau lu orang semua masih ingat ulasan projek yang gua pernah buat dulu sebelum ni, nampak konsep dia sama kan. Kat ucapan dia panjang, kat sini ada logo Utopia kalau projek, logo projek kat sini. Lepas tu ada logo KMP dan juga logo irama IMI lah kat situ kan. Itu antara dia lah keunikan kaset-kaset IMI. Tapi biasanya kan inlay IMI ni licin. Gua pun tak faham kenapa inlay Utopia First Album ni kurang sikit. Dia macam kertas biasa gitu. Sekejap, tak silap gua projek First Album pun kualiti kertas dia lebih kurang macam ni. Tapi kalau lu orang pegang kualiti kertas Maya Percintaan, kualiti kertas projek second album, inlay licin brother. Mungkin dia orang tukar dia orang punya kualiti material dia pada tahun 1991 lah macam tu kan. 1990 1991. Mana yang rilis tahun 89, terimalah nasib kau, inlay macam tu je lah kan. Tapi tetap panjang dan memuaskan hatilah. Kaset putih ditampal stiker, ini bukti menunjukkan ia masih dikeluarkan di lewat tahun 1989. Sebab masuk tahun 1990, kebanyakan syarikat rakaman dah mula beralih ke kaset putih printing terus ke atas shell dia lah kan. Tapi awal 1990 rasanya banyak yang masih guna macam ni lagi, tanpa stiker kan. Okey, jadi sebabkan tak boleh ulas, kita bagi markah kat sini je lah casing jenis Batman warna putih. Dan inilah benda yang tadi paling mahal yang paling gua suka sekali adalah stiker tanda harga asal daripada tahun 1989, RM9.35. Dollar sign lagi pada masa tu kan. Biasa gua kalau dapat macam ni memang gua jaga, gua takkan koyakkan dia. Ada setengah owner gua perasan kan, stiker tanda harga ni dia orang suka buang. Buat apa nak buang kalau ni stiker tanda harga asal kan. Kalau yang keluaran semula ke apa yang tulis RM RM18 tu semua tak payah lah kan. Itu buang je lah kan, tak cantik. Okey, jadi Utopia First Album, berapa dia punya markah kita nak bagi?
album ni memuaskan hati gua. Memang gua tak ada rasa bosan pun mendengar dia. Daripada track 1 sampai track terakhir, cuma ada beberapa lagu-lagu slow dia gua tak berapa berkenan sangat lah. Macam Bercinta Tak Bersatu tu, lagu slow dia agak membosankan sikit pada gua. Kan. Tapi selebihnya lagu-lagu slow dia okey, gua boleh masuk kepala. Terutama sekali adalah lagu ni lah, apa, Misali Cintaku lah kan. Kalau lagu fast dia, lagu-lagu heavy memang semua puas hati. Cuma fenomena rock and roll je lah gua tak berapa minat sangat. Pasal yelah, kita dah dihidangkan dengan lagu macam Satria, lagu macam Utopia, lagu macam Malam Satu Suruh dengan lirik dia yang begitu gelap sekali, yang cerita pasal hantu kan. Sekali tiba-tiba fenomena rock and roll, alamak, macam potong sikit lah kat situ kan. Dan kalau lu orang perasan, dekat intro gua ada letak lagu fenomena rock and roll versi live. Itu sebenarnya adalah diambil daripada live video Utopia pada tahun 2004. Kalau lu orang nak tahu video tu mana gua cekau, tengok sampai habis video gua. Pasal gua ada bagi tahu apa yang terjadi pada Utopia di awal tahun 2000-an. Kan. Tapi itulah, sewaktu dia orang buat persembahan tu, hanya lagu tu yang dipilih dengan satu lagi lagu Laoba lah kan. Dan juga lagu slow dia yang pada masa tu memang obvious lah, lagu Utopia yang paling hit pada masa tu adalah Misali Cintaku dan Di Sini Pasti. Maya Percintaan tu kira dulu tak top pun sebenarnya kan. Okey, jadi apa markah dia? Disebabkan ada satu je lagu slow yang agak membosankan, tapi lagu-lagu lain semua memuaskan hati, dan juga satu lagu fast yang agak lari konsep. Kita boleh bagi 9/10. Okey, kita teruskan dengan kisah Utopia. Album pertama Utopia mendapat sambutan yang menggalakkan. Dengan kutipan album dianggarkan terjual sekitar 35,000 unit. Dua daripada lagunya juga turut tercalon di dalam muzik-muzik 1990, iaitu power ballad Misali Cintaku dan lagu ciptaan M. Nasir Di Sini Pasti, menduduki carta tinggi selama berminggu-minggu. Terbangkitlah mentari. Utopia mula mendapat banyak undangan persembahan pentas serta liputan dari media. Syarikat karya muzik sekaligus menawarkan rakaman album kedua buat Utopia, dengan Aris Ariwatan kekal sebagai penerbit album. Untuk rakaman album kedua, Utopia membuat persediaan rapi demi kekal di dalam carta komersil dan cuba menambah peminat dari setiap lapisan masyarakat. Antaranya adalah merakamkan lagu 60-an yang popular di kalangan masyarakat Boyan di dalam versi metal rock, iaitu Laoba. Menjadikan Utopia antara kumpulan terawal merakamkan lagu 60-an dalam versi metal rock sebelum trend tersebut dipopularkan menjelang lewat 90-an. Malah demi mendekati masyarakat Boyan dan memantapkan lagi kualiti, rakaman album kedua telah diadakan di Form Studio Singapura pada lewat tahun 1990 dengan penuh teliti, dan akhirnya album kedua Utopia berjudul Maya Percintaan hingga di pasaran pada tahun 1991 di bawah edaran IMI Records. Okey, Maya Percintaan, ada madu, ada racun. Album kedua Utopia, Maya Percintaan. Jadi seperti yang telah diberitahu tadi, kedua-dua album Utopia mengandungi copyright, tapi album ini saja yang bukan full copyright. Tapi sayangnya lagu-lagu yang tak ada copyright semuanya adalah lagu slow lah. Jadi gua nak letak pun macam tak fit the purpose lah kan. Pasal kita ni ulasan rock kapak kan, bukan ulasan slow rock kan. Jadi kalau boleh kita nak letak lagu-lagu fast dia lah yang menjadi keutamaan kan. Lagu slow dia boleh lah kita letak 1-2 macam tu untuk apa, sebagai latar belakang suatu penceritaan, betul tak kan. Ada yang setuju? Komen sikit yang tak setuju pun komen sikit lah Okey, jadi Maya Percintaan seperti yang telah diceritakan tadi, album ini telah dirakamkan dengan agak teliti dan cermat, di mana ia telah dibuat di Form Studio Singapura demi mendapatkan sound yang lebih mantap kan? Sebab fasiliti di sana memang jauh lebih advance lah dari yang ada di Malaysia kan. Form Studio Singapura. Lepas tu satu lagi pasal macam gua cerita lah, dia orang nak mendekati dengan masyarakat Boyan kan. Malah lirik pun sebenarnya mendapat tunjuk ajar daripada orang-orang Boyan di Singapura pada masa tu. Tapi sebenarnya dekat Kuala Lumpur pun ada juga Boyan kan. Tapi Boyan ni lebih sinonim dengan Singapura lah, biasanya orang tahu tu lah. Okey, jadi ini ada sign Brother Afi yang gua dapat pada tahun 2020 dulu, sewaktu pertemuan pertama gua dengan Brother Afi dulu. Besar gedabak dia sign. Untuk pengetahuan, sebenarnya dekat first album pun sebenarnya ada sign Brother Afi. Cuma yang kaset tu gua dah jual pasal inlay dia kurang. Kan, bila gua dapat inlay yang lebih cantik, memang gua jual lah yang buruk kan, selalunya macam tu lah.
Itu normal lah sebagai seorang kolektor kan. Kita mesti nak yang lebih cantik kan. Sign tu tak ada hal, kita boleh dapat lagi sekali kan. Salam kenangan dariku, Afi Utopia, 28 hari bulan 8 2020. Masa dia sign ni pun dia cakap, oh dah lama dia tak buat kerja ni kan, sign kat kaset. Seronok dia pada masa tu. Okey, jadi disebabkan ada copyright, jadi kita buat ulasan verbal lah. Jadi lagu mana satu yang sebenarnya tak ada copyright? Yang tak ada copyright adalah lagu slow, iaitu Hempedu Berbisa, lagu ciptaan M. Nasir. Kemudian kita ada lagu Terima Kasih na 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 na. Ni pun tak ada copyright. Dan juga Maya Penciptaan yang versi original pun tak ada copyright. Sebab sebenarnya versi yang baru tu, yang telah dirakamkan pada tahun 2006 oleh Brother Afi atas permintaan syarikat rakaman pada masa tu, sebab diorang cuba topkan balik lagu tu lah pada masa tu kan. Menurut Afi sebenarnya dia memang sengaja pilih lagu Maya Penciptaan untuk ditopkan semula untuk membantu pencipta lagunya, iaitu saudara Eddie Dole. Eddie Dole ni adalah member Afi lah, member daripada kecil dia katanya. Orang Selayang lah, and Afi ni daripada Selayang. Jadi kalau dia pilih Misali Cintaku tu kira apa, geng-geng sejangkang. Dan kalau dia ambil lagu Di Sini Pasti contohnya adalah lagu M. Nasir. M. Nasir memang dah naik kan, dah memang dah ada dapat royalty, dah memang popular kan apa semua kan. Jadi tak perlu untuk dinaikkan lagi. Afi memang berniat untuk membantu sahabat dia, iaitu Eddie Dole ni. Jadi sebab itulah dia sengaja pilih lagu Maya Penciptaan untuk dirakamkan semula pada masa tu. Dan menjadilah Maya Penciptaan lagu yang hit pada masa ini. Kalau kita tengok dekat YouTube pun, orang boleh search Maya Penciptaan versi yang rakaman semula tu, boleh tengok dia punya view dia memang tinggi. Siapa-siapa yang up Maya Penciptaan, view dia memang tinggi. Tapi gua heran kenapa gua up Maya Penciptaan versi original ni, view dia rendah. Tak tahulah gua punya YouTube ni, channel ni macam kena boycott pun ada kan. Gua up kadang-kadang nak naik view tu, ya Allah, punyalah slow kan. Jadi itulah kan, gua harap lu orang semua boleh support gua lah kan. Mungkin ramai yang masih stuck kat channel lama tau, dekat channel berpindah tu. Selagi gua biarkan channel tu online, selagi tu orang akan menonton lagi di sana. Tapi gua tak boleh buat apa-apa sebab video terlalu banyak kat sana. Gua nak pindahkan pun gua tak nak buat serentak sekaligus semua kan. Nanti akan jadi nampak macam spam. Jadi sebab tu gua up pun berperingkat-peringkat. Macam contoh Utopia ni, gua buat remake semula. Jadi video lama tu gua akan delete lah dekat channel lama tu kan. Jadi kita maintain dengan video baru lah. Dan ya betul, dekat channel lama ada banyak ulasan rock kapak yang perlu di remake semula. Salah satunya adalah Utopia ni sendirilah, di mana episod 20 kan. Gua perasan gua punya video-video ulasan rock kapak episod 60 ke bawah kebanyakannya memang banyak kelemahan dan perlu buat remake semula. Sebab terdapat banyak kelemahan lah sewaktu dulu. Editing tak cantik, kaset kurang, lepas tu apa, skrip pun tak berapa lengkap kan. Pada masa tu padahal gua ada interview Brother Afi dah kan, tapi jalan cerita dia gua buat sangat ringkas. Sebab pada masa tu gua memang lebih fokus pada nak buat ulasan muzik dia instead of cerita dia punya sejarah kan. Tapi sekarang kita pun dah start bermula daripada episod 60 ke atas pada masa tu, di mana gua dah mula buat penceritaan secara terperinci lah kan, sejarah dia apa semua. Sebab kita dah alang-alang kan, kita akan cerita, orang kata alang-alang menyeluk perkasalan biar sampai ke pangkal lengan lah. Sebab itulah yang kalau boleh gua nak dapat pengesahan daripada ahli-ahli asal apa semua. Macam Utopia ni lain cerita lah, pasal hanya Afi saja yang masih aktif. Dua orang telah meninggal dunia, Rano dan juga Brother GS yang hujung sekali, kedua-duanya dah meninggal dunia. Jadi kalau kita nak dapat pengesahan daripada dua orang dua, memang tak boleh lah. Brother Iwan pula, menurut Afi, dia okey saja kan, sebab dia memang ikut je. And kalau sebenarnya nak tanya lebih tepat adalah Rano lah, pasal dia adalah pengasas kumpulan Utopia seperti yang telah diceritakan tadi. Tapi lah orang pun dah tak ada kan. Tapi ada banyak kumpulan-kumpulan lain, ada setengah tu kadang-kadang kita kena cross reference dengan beberapa ahli-ahli yang lain. Mungkin kita dah dapat cerita daripada vokalis, tapi vokalis bukan vokalis asal. Kadang-kadang kita dapat vokalis memang dia founder, tapi kadang-kadang ada penceritaan yang mungkin dia lupa ataupun tak berapa tepat sekali nak cerita. Mungkin penceritaan tu ada pada gitaris. Macam itulah lebih kurang kan. Ada pada drama ke kan. Jadi sebab itulah kadang-kadang nak buat ulasan rock kapak ni, gua cakap kalau boleh memang gua nak borak dengan semua ahli dia lah kan, kalau dapat lah. Okey lah, kita dah melalut panjang, jadi kita kembali pada ulasan dia.
Okey, jadi 3 lagu tadi seperti yang gua katakan mengandungi copyright lah. Maya Percintaan, Terima Kasih Cinta dan juga lagu Hempedu Berbisa tidak mempunyai copyright. And kira kalau upload lagu-lagu ni tak ada masalah lah. Cuma dia akan Maya Percintaan je lah dia ada detect sebagai sharing copyright. And sebab YouTube telah detect Maya Percintaan versi baru tu sebagai original version dan dianggap yang ini sebagai cover version ataupun remake semula. Kelakar terbalik kan. So apa-apa pun lagu-lagu lain okey, semuanya mengandungi copyright lah. Senang cakap 7 lagu di dalam album ini mengandungi copyright. Jadi sebab itu gua tak boleh nak up langsung lah. Dan sayangnya semuanya lagu Fast ada copyright. Padahal album ni memang sangat berbeza lah berbandingkan album pertama. Album ini dia dah masuk pengaruh macam funky metal sikit. Kan. Macam lagu Pesta Nazak contohnya, dia mempunyai funky metal punya elemen. Lepas tu lagu Mama Lontarkan Sepatuku pun mempunyai funky elemen. Suku Sakat pun ada funky elemen. Wira Lapan Dunia pun ada funky elemen. And Suku Sakat dengan Wira Lapan Dunia ni macam ada iras sedikit lah. And kalau kita semua perasan, vokal Afi juga menunjukkan peningkatan yang amat ketara lah pada lagu-lagu ini kan. Di mana dia banyak emphasizekan teknik nyanyian yang cukup unik lah kan. Funky mesta lah. Lebih kurang macam album pertama sebenarnya ada satu lagu yang macam tu juga. Malam Satu Suruh. Di da da dam da 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 di da 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 da. Aku memaskan da 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 na na na. Macam tu kan. Menara-nara berdarah. Gerambalan sakit gol. Lagu Pesta Nazak kan. Dia punya melodi dia memang unik lah. Dia punya cara nyanyian dia sebenarnya sangat penuh dengan penghayatan. Itu antara kenapa gua cakap vokal Afi ni memang bagus. Pasal dia nyanyi dengan penuh penghayatan. Setengah orang dia menyanyi mendata je kan. Suara dia bagus tapi dia mendata je kan. Macam tu tak boleh kak. Ni betul-betul feel. Sebab tu dia nyanyi, dia betul-betul memberikan penghayatan yang penuh kan. Jadi album ini berbanding dengan album pertama mempunyai lagu yang balance. 5 lagu fast dan 5 lagu slow. Pesta Nazak lagu fast, La Ober lagu fast, Suku Sakat lagu fast, Mama Lontarkan Sepatuku lagu fast, Wira Lapan Dunia lagu fast. 1, 2, 3, 4, 5 lah. Dan 5 lagu slow, 5 lagu fast lah. Cuma untuk lagu slow album ni agak lemah sedikit lah kalau bandingkan dengan album pertama. Album pertama lagu slow dia pada gua lebih boleh masuk kepala lah untuk seorang yang tak apa suka lagu-lagu Melayu-Dayu kan. Sebab dalam album ni ada banyak lagu Melayu agak sebenarnya. Rela Aku Menanti agak Melayu-Dayu, Terima Kasih Cinta pun agak Melayu-Dayu. Gua tak apa berkenan 2 lagu ni lah. Cukup membosankan pada gua. Tapi ada satu power ballad iaitu Mekar Liar. Lagu ni lain daripada lain. Dan yes of course ia ciptaan band sendirilah. Sebab itulah ini adalah pure slow rock lah kan. Mekar Liar ni ciptaan Utopia sendiri. Lepas tu Hempedu Berbisa ni pun agak kurang sebenarnya. Ini pun lagu M. Nasir. Senang cakap gua memang bukan fan yang jenis slow rock Melayu punya lah. Maya Percintaan pun agak Melayu juga sebenarnya. Jadi kalau nak diceritakan album ni berbanding album pertama, dia main lagu slow dia memang kebanyakan gua tak apa minat lah. Kecuali lagu Mekar Liar lah gua punya favourite untuk lagu slow album ni. Lain-lain tu memang gua tak apa masuk kepala. Maya Percintaan tu memang catchy kan. Masa mula budak-budak lu dengar memang cukup minat lah kan. Sedap lagu ni, chorus dia pun semua kan. Tapi bila dah meningkat usia kita dah jadi macam tepu sangat lah, Melayu sangat lah kan. Gua nak cari sesuatu yang lebih kurang macam kita dengar Queen's Reich contohnya, macam kita dengar Europe contohnya. So kat situ kita boleh dapat pada lagu seperti Mekar Liar ni lah kan. Ala-ala macam YNT lah gitu. Macam tu lah kan. Okey lah, jadi album ni boleh dikatakan okey juga, memuaskan hati. Untuk lagu-lagu fast ni memang gua suka. Wira Lapan Dunia sangat macho kan. Oh Wira Lapan Dunia kan. Memang sedap lah. Ni ada sign owner asal kat situ. Biasa lagu tu adalah satu kebiasaan orang dulu-dulu lah kan. Dia punya layout album ni memang cantik. Dan tadi gua ada cerita pasal kualiti kertas. Maya Percintaan kualiti kertas memang memuaskan hati. Dia punya inlay dia berkilat. Seperti kita boleh nampak sini, boleh nampak shining gitu. Belakang tu biasalah lirik hitam putih je lah. And dengan layout berwarna merah. Lepas tu dia letak gambar band kat sini. Cantik. Memang cantik kan. Designer untuk album ni memang bagus.
dan cover depan Utopia Maya Percintaan. Tajuk ni kalau tukar buah tajuk yang menarik sikit ke kan, macam lagu Pesta Nazak ke, bubuh sebagai tajuk tu, sebenarnya pada gua lebih menarik perhatian rockers lah pada waktu album ini dikeluarkan. Sebab album ni macam kurang sedikit mendapat perhatian kalau dibandingkan album pertama. Mungkin salah satu faktor dia ialah tahun 1991 kan, dah banyak sangat slow rock punya lagu keluar kan. Bila orang tengok kaset macam ni dekat kedai kaset, tajuk pula jiwang. Kalau mat metal true, mat rock true punya tengok, tak nak lah, mesti banyak lagu slow. Jadi dia orang letak balik. Jadi tu adalah antara salah satu sebab dia lah yang kenapa album ni mungkin kurang mendapat sambutan berbanding album pertama, walaupun album pertama agak sukses. Okey, lu orang nak tahu berapa banyak jualan album ni apa semua, boleh teruskan menonton Jadi seperti biasa, IMI pada tahun 1991 seperti gua dah katakan, menggunakan shell putih, printing terus ke atas shell lah. Jadi dah tak pakai stiker lah. Tapi kalau kita perasan layout dia masih sama kan? Cuma bezanya kali ni dia printing lah. Casing putih lah, dah kaset pun putih kan. Jadi disebabkan mempunyai copyright, kita tak boleh letak lagu. Markah yang gua nak berikan untuk Utopia Maya Percintaan, 8/10. Jadi kita teruskan dengan kisah Utopia. Album kedua Utopia Maya Percintaan dikabarkan terjual sekitar 20,000 unit dengan hanya lagu Maya Percintaan sahaja dicalonkan di dalam muzik-muzik 1991. Pun begitu, lagu ini tidak berapa meletup sewaktu kemunculannya dan seolah-olah ditenggelami lagu-lagu kumpulan lain yang semakin membanjiri pesada muzik rock negara pada tahun tersebut. Ahli-ahli Utopia berkeputusan untuk berehat sementara dengan memberi tumpuan kepada komitmen lain, dan Utopia tidak aktif sehingga ia disatukan kembali pada tahun 1998 apabila mereka mendapat dana untuk rakaman album ketiga, malah melantik M. Nasir untuk penerbit album ketiga mereka. 9 daripada 10 lagu adalah ciptaan M. Nasir demi mencapai sukses komersil berpaksikan muzik moden ska rock. Ya, sesuatu yang lebih kurang sama dibuat oleh M. Nasir bersama Spider beberapa tahun kemudiannya. Namun sayangnya, proses akhir rakaman album ini menemui jalan buntu dan mereka berkeputusan merehatkan sahaja projek tersebut, menjadikan album ketiga yang telah dirakamkan itu sebuah album yang tidak pernah dikeluarkan. Utopia kembali tidak aktif untuk seketika waktu hingga ke era 2000-an apabila mereka mencuba nasib lagi dengan memasuki rentak juara pada 2004. Kita akan bersama kumpulan yang ketiga, juga kumpulan yang cukup lama dalam dunia muzik dan pernah meletup dengan lagu ini. Lagunya berjudul Misali Cintaku. Hai, saya Afi, penyanyi utama. Saya Mus, pemain gitar. Saya GS, pemain bass. Saya Ajit sebagai keyboardis. Dan saya Rano, pemain drum. Kami Utopia. apa dia? Utopia. Saksikan kami dalam rancangan Rentak Juara. Freedom of Champion. Jadikanlah kami champion. SMS. Namun beberapa tahun kemudian, dua ahli utama Utopia iaitu Rano dan GS telah meninggal dunia, membuatkan sebarang aktiviti Utopia terhenti buat selama-lamanya.